Kontingen terakhir Malbat 85012 yang bertugas di bawah misi UNIFIL sejak November tahun lepas selamat tiba di tanah air. Ketibaan kontingen keempat seramai 209 anggota yang menaiki penerbangan AirAsia itu mendarat di Pangkalan Udara Subang pada 5.30 petang Selasa bersama 7 anggota angkatan bersenjata di Raja Brunei. Ketibaan mereka disambut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Nizam Jaafar, Pemerintah ABDB, Major Jeneral Datuk Paduka Sri Muhammad Hazaimi Bul Hassan dan Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Dr. Zulhilmi Ithnain. Tan Sri Muhammad Nizam dalam ucapannya berkata pasukan Malbat 85012 menunjukkan komitmen tinggi sepanjang penugasan terutama ketika berdepan dengan cabaran susulan konflik Israel-Gaza yang tercetus sejak 7 Oktober 2023. Insiden pada 7 November 2024 yang mengakibatkan 6 anggota kita cedera ketika dalam pergerakan dari Beirut ke Kem Marakah adalah peringatan jelas bahawa tugas sebagai sebuah pasukan pengaman bukanlah mudah.